Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan yang mulia? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT di channel TV Khalifah Bangkit bersama saya DJ Iwan Shah. Macam mana iman tuan-tuan? Menurun, meningkat? InsyaAllah sama-samalah kita usaha macam mana iman kita dapat dipertingkatkan lagi dan lagi. Okey, saya sebenarnya tak boleh lama ni. Dalam video kali ni saya nak sempurnakan hajat tuan-tuan. Ingat tak video saya yang sebelum ni? Saya ada kata saya nak perdengarkan pada tuan-tuan satu bayan istimewa daripada seorang ulama mursyid. Saudara-saudara yang mulia, untuk hari ini saya nak perdengarkan kepada tuan-tuan satu bayan istimewa yang dipetik daripada bayan seorang maulana ulama mursyid. Tentang bagaimana usaha dakwah baginda Rasulullah SAW mentadbikkan agama dengan penuh pengorbanan, kasih sayang, tangisan. Jadi nak dengar ni tuan-tuan, terlalu penting ni, penting sangat. Tuan-tuan, kenapa saya kata penting nak dengar bayan ni? Sebab hari ni tuan-tuan, saya amat sedih sekali. Dan saya rasa tuan-tuan pun mungkin rasa sedih apabila melihat keadaan sekarang ni bangsa Melayu yang mengaku Islam hari ni melayari media sosial, tengok live orang, tengok VTT orang, tapi meninggalkan komen yang menggambarkan kita masih dijajah dengan perangai-perangai orang-orang Yahudi dan Nasara. Jika kita tak suka tengok video orang tu, kita tak suka tengok live dia, tak perlulah nak jadi toxic, tak perlulah nak jadi keyboard warrior, menunjukkan seolah kita ni acah-acah malaikat sangat, seolah kita ni dah dijamin syurga. Kita ni semua pendosa tuan-tuan. Jadi apabila dengar video ni nanti, tuan-tuan duduk dengan tenang dan hayati apa yang disampaikan oleh ulama mursyid tersebut. InsyaAllah semoga video ni dapat jadi manfaat. Jangan lupa share dan sebarkan pada orang-orang lain untuk kita bina kembali sifat kekhalifahan kita. Kita ni khalifah, jadi kita kena tunjuk satu akhlak yang mulia, bantu-membantu. Apabila tengok satu orang buat dosa, kita kena fikir risau macam mana nak bantu dia supaya dia dapat tinggalkan dosa-dosa dia. Walaupun kita ni pendosa, insyaAllah Allah SWT suka seorang pendosa yang siasa mengajak orang lain siasa membuat baik, dan Allah akan bagi kebaikan pada orang yang selalu mengajak orang pada kebaikan itu, insyaAllah. Kembali bertemu dengan saya DJ Iwan Shah di channel TV Khalifah Bangkit. Apalah sangat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum faham betapa besarnya tanggungjawab yang telah diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan mereka sendiri lihat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam susah payah dalam sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, bagaimana diberitahu tadi di kalangan umat, ada orang yang tidak ada talab, tidak ada keinginan. Baginda juga dihantar untuk mereka. Baginda dihantar untuk mereka untuk usahakan daripada keadaan mereka tidak ada talab, tidak ada keinginan. Mereka yang melawan, mereka yang menentang, mereka yang sanggup perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihantar untuk pujuk rayu mereka supaya mereka akhirnya akan jadi ahli syurga, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan biasa tahu, biasa dengar kisah Wahsy radhiyallahu anhu. Macam mana beliau satu orang yang lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada talab, tapi sekarang kita sebut nama beliau Wahsy radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, beliau bunuh Hamzah radhiyallahu anhu mata-mata kerana tamak untuk dapatkan hadiah dan juga janji kelepasan. Bunuh Hamzah radhiyallahu anhu dengan cara curi, tuan-tuan mulia. Tombak dengan cara curi dari belakang. Dan beliau lari. Tapi tuan-tuan, beliau juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah orang yang Nabi diutuskan untuk usahakan sampaikan agama Allah pada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar surat pada Wahsy. Wahai Wahsy, tidakkah kamu ingin menerima Islam? Wahsy jawab balik, wahai Muhammad, Islam kamu. Dalam Quran bagi tahu bahawa sesiapa yang berzina, bunuh orang, maka dia dapat dosa besar, dia akan mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam yang kamu ajar aku janji macam ni, sedangkan akulah pembunuh, akulah penzina. Macam mana aku nak terima agama kamu? Mengetahui jawapan daripada Wahsy radhiyallahu anhu, Nabi hantar surat lagi, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ayat lain bagi tahu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat dan buat amalan yang soleh, maka mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala keburukan mereka akan ditukar menjadi kebaikan. Jadi hantar jawapan ini pada Wahsy. Wahsy baca, Wahsy kata,
balas balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala letak syarat kena beriman, bertaubat dan buat amalan soleh. Aku orang jahat, mana mungkin aku boleh jadi orang soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jawapan wahyu, tahu jawapan wahyu, Nabi rusau runsing. Allah Subhanahu wa taala hantar ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah ampun semua dosa kecuali yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan untuk sesiapa saja dikehendaki oleh Allah. Pasti dah tak ada jalankan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak ampun dosa syirik je. Semua dosa lain, zina ke jahat macam mana pun Allah boleh ampun. Tapi Allah letak akhir tu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dihantar pada wahyu. Wahyu jawab balik, wahai Muhammad, Allah kata dia akan ampun untuk siapa yang dia kehendaki. Mana aku nak tahu Allah nak ampun aku ke tak? Aku tak nak masuk Islam. Macam ni tak ada keinginan, tak ada talab, tuan-tuan muda. Dan dia pembunuh pakcik kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi usaha sampaikan agama pada dia berkali-kali, tuan-tuan mulia, sehingga ayat seterusnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kamu semua sekali. Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan yang mulia, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hantar pada wahyu. Wahyu baca ayat ni, tuan-tuan, tak ada jalan lain, dia kena datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang ada talab pun Nabi usahakan, untuk yang tidak ada talab pun Nabi usahakan, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia, malam jumpa dengan satu Habib Pak Kia di Indonesia. Dia bagi tahu Nabi Nuh pernah kata, Allah Subhanahu wa taala kata pada Nabi Nuh, sesungguhnya aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, tuan-tuan mulia, zat yang maha penyayang, tuan-tuan. Dia kata sesungguhnya aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat, tuan-tuan mulia. Allahu akbar. Tuan-tuan yang mulia, apabila hamba yang berdosa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat gegak di langit sana, tuan-tuan. Hari ini satu hamba Allah telah berdamai kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat tahu bahawa Allah sayang pada hamba-hambanya. Nabi pun bagi tahu, sayangnya Allah pada seorang daripada hamba-hambanya lebih lagi daripada seorang ibu sayang pada anaknya 70 kali ganda, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Habib tu terangkan, ibu kalau hari raya beberapa orang anak ada bersama dia dan ada yang tak ada bersama dia, dia akan menangis untuk siapa, tuan-tuan yang mulia? Dia akan menangis untuk siapa? Dia akan menangis untuk anak ni yang tak ada dalam masa makan pagi raya, tuan-tuan yang mulia. Allah sayang dengan hamba-hambanya, tuan-tuan yang mulia. Allah kata aku rindu dengan hamba-hambaku yang berdosa lebih daripada hamba-hambaku yang taat. Allah sayang, tuan-tuan yang mulia. Dalam hadis bagi tahu Allah Subhanahu wa taala gembira apabila satu orang hamba dia bertaubat lebih daripada satu orang yang bawa bekalan dia dalam perjalanan di padang pasir dengan untanya. Tiba-tiba dia berhenti rehat, untanya hilang. Makanan, minuman semua atas unta hilang, tak nampak, tak boleh nak trace padang pasir. Dia tunggu tak datang. Akhir dia kata, daripada aku sudah payah pergi cari, baik aku tunggu di sini sehingga aku mati. Dia tunggu, dia terlena. Dia sedar-sedar unta dia dengan semua barang-barang dia lengkap ada depan dia, tuan-tuan mulia. Dia punya gembira lebih gembira daripada orang yang sudah dijatuhkan hukuman bunuh, dibuang kes, tuan-tuan mulia. Sebab dia memang dah tunggu mati dah. Dia tertidur, tiba-tiba dia bangun, unta lengkap dengan semua bekalan ada depan dia. Dia punya gembira. Dia kata, wahai Allah, kamulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Kerana dia terlalu gembira sehingga dia boleh tersilap, tuan-tuan mulia. Dia kata, Allah, wahai Allah, kaulah hambaku, akulah Tuhanmu, tuan-tuan mulia. Dia punya gembira macam tu, Allah gembira lebih lagi dengan satu yang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita semua untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk usahakan semua hamba Allah Subhanahu wa taala boleh bertaubat berdamai balik dengan Allah Subhanahu wa taala.